Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin mengikat buku silat seperti kanan atas kiri, kiri atas kanan dan tarik keduanya dan kemaskan dia. Fungsinya ialah pertama, menyambung tali yang sama saiz, yang kedua, menyambung tali gejet, yang ketiga, mengikat pada tiang. Kali ini saya akan menunjukkan cara mengikat ikatan bunga getih. Kemaskan tali dan mengikatnya dengan ketat. Fungsi ikatan bunga getih ialah menyambung dua tali yang berbeza saiz. Yang kedua, mengikat kemah. Yang ketiga, mengikat bot ataupun sampai. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat ikatan simpul mana. Mula-mula buat dua bulatan sama saiz. Letakkan bulatan kedua di belakang bulatan pertama. Ambil satu kayu dan letakkan di tengah. Tarik kedua-dua hujungnya. Fungsi ikatan simpul manuk ialah untuk mengikat sesuatu yang licin seperti kayu, botol dan sebagainya. Saya akan menunjukkan ikatan silang pangkal. Pertama, membuat simpul manuk. Meletakkan kayu. Mengikatkan ia dengan kemas. Membuat silang sebanyak 3 kali. Buat satu lagi sebanyak 3 kali. Fungsinya ialah mengikat tiang kemah, membuat gadget, membuat kayu silang pangkal. Sekian, terima kasih.